bagaimana nilai yang disebut dengan kedudukan kita di sisi Allah. Nilai dan kedudukan kita di sisi Allah ini bergantung kepada yang disebut dengan amalan dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Kalau sekiranya kita ni dalam hidup kita sentiasa istiqamah dan kita sentiasa jaga yang disebut dengan syariat Allah, maka di waktu tersebut kita akan semakin naik dan semakin naiklah kedudukan kita di sisi Allah. Tapi kalau sekiranya kita tak boleh jaga dalam hidup kita ni kedudukan kita di sisi Allah, maka semakin menurun dan menurunlah dan jauhlah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang sudah kita telah sebut tentang mengenai bagaimana tanda kita dan tanda-tanda kita ni dekat dengan Allah apabila kita ni dah mula fana terhadap dunia. Dia ada lebih kurang, kita dah sebut 5 perkara yang menunjukkan bagaimana kita ni semakin dekat dengan Allah. Yang pertamanya, jika hati kita tidak masih kuat terarah pada dunia yang fana ini, bererti kita masih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bincang pada minggu yang sudah lah. Yang keduanya, jika kita masih dibimbangkan oleh makhluk, kita masih takut pada makhluk, lebih pada takut pada Khalik, lebih takut pada pencipta dalam hidup kita, maka di waktu tersebut kita masih lagi jauh dengan Allah. Yang ketiganya, kita sudah mulai mengarah pada beramal dan beribadah, bererti sudah ada bantuan ke atas Allah pada diri kita ni sendiri. Maknanya kita dah mula rasa nak buat amal ibadah dan rasa semakin dekat dengan Allah, semakin hampir dengan Allah. Maka di waktu ini kita ni tanda Allah Subhanahu wa taala dah naikkan darjat kita dan makam kita. Yang keempatnya, pada minggu yang sudahnya kita sebut lagi tentang jika ilmu pengetahuan agama kita ni sudah mulai terbuka pintu untuk diri kita, kita dah mula rasa nak buat amal ibadah, kita dah mula semakin nak dekat dengan Allah, maka tanda di waktu itu ilmu-ilmu agama pun semakin banyak. Tanda makam kita, kedudukan kita semakin naik di sisi Allah. Yang kelimanya, jika kita telah mulai sekali-sekala menyampaikan isi hati kita kepada Allah, mula berbicara dengan Allah, maksudnya kadang-kadang tangan kita menadah, tangan doa pada Allah, minta dengan Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah bantulah begini dan bantulah begini. Ini tanda kita semakin naik dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Allah. Kemudian yang keenamnya, hari ininya, jika kita sekali-sekala dicuba oleh Allah dengan ujian, dengan bala ataupun ujian, bala tu benda yang besar sangat, dengan ujian dalam kehidupan kita, bererti Allah memberi petunjuk pada kita asal kita bersabar terhadap ujian tersebut. Anda nak sebut yang ni besar sikit pada kita ni. Dalam hidup kita ni Allah jadikan beberapa ujian. Di kalangan kita ni memang kena ujian. Tak ada orang yang hidup tidak diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', katanya Allah. Aku sudah pasti aku akan uji kamu dengan perasaan takut, ujian. Wal ju', rasa lapar dalam hidup kamu, ujian. Wa naqsin minal amwal, kurang harta benda, ujian. Wal anfusi, dimatikan orang yang kamu sayang, ujian. Ujian ini akan berlaku dalam setiap tubuh badan setiap manusia. Wal anfusi was samarat, dan aku uji dengan kamu hilang buah-buahan ataupun kurangnya buah-buahan. Ujian ini sudah pasti akan berlaku. Kenapa ujian berlaku? Ada 2-3 sebab ulama sebut. Yang pertama, Allah nak kafarah dosa. Nak kafarah dosa, Allah jadikan ujian. Orang-orang yang kena ujian, dia kena pandang, boleh jadi Allah nak buang dosa-dosa yang ada pada diri kita, maka Allah uji pada diri kita. Ataupun yang keduanya, Allah yang keduanya ulama kata, kenapa Allah jadikan ujian? Dengan tujuan untuk nak naikkan darjat kita, naikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak naik darjat, Allah jadikan ujian pada seorang tersebut. Sebagaimana orang yang dia nak masuk dalam mana-mana peringkat, dia kena diuji terlebih dahulu. Pegawai kerajaan, dia nak naik pangkat dia kena uji terlebih dahulu, kena ada melalui proses ujian. Demikian juga dengan orang yang nak suruh naik lagi kedudukan dia, maka ujian ini akan berlaku. Kemudian yang ketiganya, kenapa Allah nak suruh kita semakin istiqamah dengan agama? Apabila kita diuji, semakin diuji, semakin kuat keyakinan kita dalam beragama. Apabila kita diuji dalam hidup kita,
kita tidak putus asa dan kita tak bagi ruang untuk syaitan masuk dalam ruang-ruang pada diri kita ni. Maka proses ujian ini perlu nak suruh kita sentiasa bersiap sedia sepanjang masa dalam diri kita untuk kitanya apabila masuk saja serangan pada diri kita, maka di waktu tersebut kita berjaya melalui. Kenapa? Kerana kita pernah melalui ujian-ujian dan proses-proses ini dalam hidup kita. Macam para hadirin sekalian tengok, kadang-kadang dibuat di bangunan-bangunan latihan kebakaran, misal contohnya latihan kadang-kadang kapal terbang, latihan rampasan kapal terbang, latihan-latihan yang dibuat dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh buat persiapan untuk kalau berlaku kes demikian, maka kita dah ada pengalaman, dah ada persiapan. Ini cara yang diajar. Demikian juga dengan kita, apabila kita diuji oleh Allah, kita ada latihan, kita dah ada ujian yang pernah kita lalui dan kita berjaya melalui ujian ini dengan cara yang baik pada diri kita. Cuma waktu mana kena ujian, ada satu benda je yang kena pegang, satu perkara je yang kena letak pada diri kita. Apa dia? Sabar. Sabar ni satu benda yang besar. Tatkala mana kita diuji oleh Allah, maka kesabaran itu perlu diajar dan diasuh dan dilatih. Kerana sabar ni menjadi perkara yang sukar bagi seseorang. Nak jadi sabar, kita belajar dalam hadis Rasulullah cerita tentang sabar tu. Rasulullah SAW sebut as-sabru inda sadmatil ula. Rasulullah SAW sebut sabar waktu mana mula-mula kamu kena. Kalau dah lama kamu kena baru nak sabar, itu bukan sabar. Bukan sabar. Tapi sabar ni waktu mana mula-mula kena kamu boleh tahan, itu sabar yang sebenarnya. Waktu mana Rasulullah SAW lalu satu tempat, lalu satu kawasan perkuburan, Rasulullah tengok ada seorang ibu yang sedang menangis di atas kubur. Makcik yang tua ni menangis. Lalu Rasulullah SAW tegur makcik tersebut, ya ummah isbirillah wattaqillah wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah pada Allah dan juga sabarlah. Lalu ibu tersebut paling terus, dia sebut ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Kamu ni siapa? Dia kata jauh ni, dia tak kenal Rasulullah SAW. Dia halau Rasulullah, dia kata kamu ni siapa? Kamu tak kena, sedaplah kamu ajar pada saya untuk sabar. Kalau kamu kena, kamu tahulah bagaimana nak kena, bagaimana teruknya tekanan ini. Lalu Rasulullah bila dihalau tersebut, Rasulullah pun pergi. Bila Rasulullah pergi, Anas bin Malik bagi tahu, innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Nabi itu makcik cakap tadi bukannya orang biasa, tak. Nabi yang makcik cakap tadi. Dia tahu saja Nabi, lalu dia rasa menyesal, dia cari Rasulullah. Bila cari Rasulullah, jumpa di rumah Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tegur Rasulullah, disebut, dia minta maaf ni. Lalu Rasulullah kata, makcik, innamas sabru inda sadmatul ula. Sabar ini waktu mana mula-mula kena. Mula-mula kena kamu boleh sabar, maknanya kamu sabarlah dalam hidup kamu. Ini benda yang terbaik dipanggil sabar yang terbaik. Tatkala mana mula-mula kena, kita boleh tahan, maknanya yang terbaiklah dalam diri kita. Kadang-kadang kan anak-anak kita dia main, kita dah pesan, jangan main ni, nanti kena cermin. Tiba-tiba main gak kena cermin. Kena cermin tu boleh tahan tak boleh tahan. Setengah-setengah orang tu menyirap darah naik. Menyirap darah naik itu, dia pun ketar tangan ni, ketar ni tangan ni. Waktu tu dia boleh tahan tak boleh tahan. Kalau dia boleh tahan, maknanya dia sabar. Yang tak tahan tu, tak sempat dia tengok tangan dia, plopom terus dia. Waktu mana kena tersebut, baru dia menyesal. Tengok anak dia gosok, menangis, sak-sak. Mula dia menyesal. Menyesal tu, tak boleh malam ni mama belanja tom yum semua. Mula dia nak kesian. Dia tak panggil sabar demikian. Ada setengah orang yang tak tahan. Kan kita kan kadang-kadang turun masjid, tengok kasut kita, slipper kita tak ada dah. Nah, tak ada, baru je pakai. Inilah kali pertama datang ke masjid pakai slipper tersebut. Tiba-tiba turun tengok tak ada dah. Tak ada tu, dia cekak pinggang dah. Cekak pinggang dia ni, memandang, mulut dia tak tahan dah. Menatang mana yang buta mata ni. Dia mula tak tahan tu. Maknanya di waktu tu habis dalam hidup dia. Habis. Para hadirin sekalian, kenapa kena sabar? Sabar ni dia nak suruh, kalaupun kita hilang satu, kita ada satu lagi. Kaedah dalam agama, kalaupun katakanlah kita hilang satu, tapi kita ada satu lagi. Satu lagi ni apa dia? Pahala. Pahala ni yang perlu.
Kadang-kadang kalau kita tak sabar, dua-dua hilang. Dua-dua hilang. Hilang barang, hilang pahala. Yang tinggal dosa. Yang ni yang jadi masalah. Bila kita sabar, maknanya kita boleh bertahan dengan ujian. Katakanlah kita hilang barang. Hilang barang, satu barang. Barang sok kita sabar, tak apalah ya Allah, tak ada rezeki aku kot yang ni. Tak ada rezeki aku yang ni. Yang menyebabkan di waktu mana kita sebut tak ada rezeki kita ni, lalu kita pun boleh bertahan. Kita boleh bertahan pada diri kita, hilanglah barang ni. Tapi dalam masa yang sama, ada lagi satu lagi apa dia? Pahala yang ada pada diri kita. Satu, yang keduanya, kenapa Islam suruh sabar? Nak suruh tutup jalan syaitan, jangan bagi masuk. Jangan bagi ruang untuk syaitan dia masuk. Seorang yang tak sabar, dia akan senang dimasuki oleh syaitan. Para hadirin sekalian, tengok kan anak-anak kita, kalau dia tak sabar, dia nak satu barang, dia hentak kaki, dia nak, kita pujuk macam mana pun dia tak dengar dah. Kenapa dia tak dengar? Jawabnya, syaitan sudah masuk dalam tubuh badan dia. Sehingga kita kena tenangkan dia dulu. Dia menangis. Kadang-kadang kita kata, budak ni tak sedar ke? Dah bagi tahu dah, barang ni dah ada. Kita nak marah. Sebenarnya bukannya dia dah tu di waktu tersebut. Yang namakan dengan syaitan sudah menguasai pada diri dia. Syaitan menguasai, lawan. Nak suruh apa dia? Provok ibu ni. Bila provok ibu, maka ibu pun tak sabar, hilang kawalan dia, maka kemarahan memuncak, syaitan pun boleh masuk dalam tubuh badan ibu tersebut. Tengok cara yang digunakan oleh yang disebut dengan agama kata tutup jalan syaitan. Tutup jalan syaitan apa dia? Bila kamu diuji oleh Allah, kesabaran mesti ada pada diri kamu. Dan waktu mana kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ni sendiri. Ini benda yang diuji oleh Allah, maknanya pada diri kita sabar dengan ujian yang Allah jadikan pada kita tersebut. 5. Yang keenam, jika kita beransur-ansur telah dapat menghilangkan selain Allah daripada hati kita. Ini tanda orang yang muqarrabin, orang yang al-muqarrabina ila Allah. Tanda dia ni lagi, dia dah mula boleh buang beransur-ansur dalam hati dia selain daripada Allah. Bererti kita telah mulai dituntun oleh Allah untuk beradab kepadanya tersebut. Dalam hati kita tak ada yang lain kecuali Allah. Yang kita sebutkan, ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hati aku ni kecuali Allah. Allah je. Kenapa buat macam ni? Kerana Allah suruh. Kenapa kita datang majlis ilmu? Kerana Allah suruh. Kenapa ajak orang makan? Kerana Allah suruh. Kerana Allah ni dalam hati dia semua kerana Allah. Tak ada benda yang lain, tak ada dalam hati dia. Maknanya kamu ni sudah mula muqarrabina ila Allah. Kamu ni dah semakin hampir dengan Allah. Kerana dalam hidup kita kadang-kadang orang yang buat khianat pada kita, kita pun buat baik lagi pada dia. Buat khianat, buat baik. Buat khianat, buat baik. Kenapa buat baik? Kerana Allah suruh buat baik. Bila sebut Allah suruh buat baik tersebut, kita ni semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil demikian.